nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang ni masuk ke surat 91, bab hukum membaca Fatihah bagi makmum. Soalan, adakah wajib bagi makmum membaca suratul Fatihah ketika solat jahiriyah? Ini yang kuat, yang dikuatkan bacaannya iaitu subuh, maghrib dan isyak. Jawapan, membaca Fatihah adalah rukun. Dalam mazhab Hambali dipanggil fardu. Kalau kita Syafi'i rukun bagi imam dan orang yang solat secara bersendirian. Manakala bagi makmum terdapat khilaf dalam kalangan para ulama. Ulama sini adalah ulama fuqaha. Ulama hadis pun ada. Ini sekarang ni dia bagi pandangan mazhab para fuqaha ni, pendapat pertama. Mazhab Syafi'i menyatakan wajib bagi makmum untuk membaca suratul Fatihah. Ini berdasarkan keumuman hadis daripada Ubadah bin Samit, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bil Fatihatil kitab. Tidak sah, la salat, tidak sah sembahyang bagi seseorang yang tidak membaca Fatihah ataupun Fatihatul kitab, iaitu surat Fatihah. Riwayat Al-Bukhari nombor hadis 723. Rasulullah SAW juga bersabda, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Qulna na'am ya Rasulullah. Qala la taf'alu illa bi fatihil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra'u biha. Sepertinya kamu membaca di belakang imam kamu. Kami sahabat bertanya ataupun menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka kata baginda, janganlah kamu lakukannya kecuali membaca suratul Fatihah, kerana tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca. Hadis ini ada riwayat Abu Dawud nombor 823. Maka menurut mazhab ini Syafi'i, maka orang yang solat wajib membaca Fatihah, sama ada di saat bersendirian, di solat bersendirian berjemaah atau menjadi imam. Tidak kira sama ada solat itu solat sirriyah perlahan atau jahriyah, dinyaring. Ini pendapat kami. Dah. Pendapat kedua, jadi kesimpulan pendapat pertama ialah membaca surah Fatihah pada mazhab Syafi'i wajib. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Abu Dawud. Sama dia imam, dia berjemaah, makmum lah. Ataupun dia seorang bersemayang seorang. Tiga-tiga tu wajib baca. Tak baca tak sah semayang, ataupun tak semayang namanya. Baik. Pendapat kedua, nanti kita akan jumpa dia punya kontradik, berbalah tu, bercanggahan. Bercanggahan. Mazhab Hanafi, ni Hanafi pula, mengatakan makmum tidak wajib membaca suratul Fatihah, baik solat sirriyah, tak dengar lah, mesti zuhur dan asar, maupun solat jahiriyah, subuh, maghrib dan isyak. Ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah, bahawa daripada Rasulullah SAW bersabda, man shalla khalfa imam fa inna qira'atahu lahu qira'ah. Sesiapa yang solat di belakang imam,
maka sesungguhnya bacaannya, ini bacaan imam tu, menjadi bacaan baginya bacaan makmum. Kita faham? Riwayat Ad-Darqutni nombor hadis 1234. Nombor hadis senang 1234. 1254. Mereka juga menggunakan dalil daripada firman Allah. Ini ada dalil kuat ni. Di Al-Quran tadi hadis. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lah wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-A'raf ayat 204. Jadi mazhab Hanafi pegang Al-Quran dengan hadis Ad-Darqutni, baik kemusliman menjadi makmum lah, baik kemusliman seorang, sembahyang seorang lain, berjemaah jadi imam lain. Yang makmum tadi ni, sembahyang zuhur dan asar diam, semua jadi tanggung ni. Kita dengar, kita baca Fatihah kita kan, tapi itu dia agak umum. Saya tahu tak setuju lah. Bagi sembahyang zuhur dan asar, keempat surah, keempat tu Fatihah kena baca. Bagi sir. Tetapi kalau sembahyang subuh, maghrib, isyak, yang sir tu baca Fatihah. Yang tak ada sir tu benda keras, jahat, dengar. Kita dengar je imam. Tu yang ni kena pendapat yang ketiga ni. Pendapat yang ketiga, tapi pendapat boleh pada betul sebab berdasarkan Al-Quran surah Al-A'raf ayat 24 ni, kita tapi sembahyang sir, iaitu zuhur asar, kita tak dengar imam baca apa. Kita tahu imam baca surah, baca Fatihah, baca surah. Kita bersama juga. Tapi kalau subuh, maghrib, isyak, ya, semua dia baca, kita diam. Baki surahnya lah, baki rakaat yang kedua kecuali subuh, ketiga dan keempat kita baca Fatihah. Ini kita dengar ketiga. Pendapat ketiga ialah dia kena makan obat batuk tu, tak dapat batuk dia ngantuk. Jadi tak boleh kang. Minumlah. Sekejap lagi. Mazhab Maliki dan Hanbali mengambil langkah tengah, iaitu menggabungkan dalil mazhab Asy-Syafi'i dan Hanafi. Mereka berpendapat bahawa jika imam membaca sir perlahan, maka makmum perlu baca surah Al-Fatihah. Jika imam baca kuat, maka makmum hanya perlu dengar sahaja bacaan imam. Ini berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila imamu liyu'tam bih, fa iza akbara fakabbiru, wa iza qara fastansitu." Nampak? Fa'ansitu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis nombor 846. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika dia membaca surah bacaan Al-Quran, maka diam. Namun mazhab Maliki dan Hanbali ini mengatakan sunat bagi makmum untuk membaca Fatihah di saat imam membaca dengan perlahan. Jika makmum membaca Fatihah ketika imam membaca Fatihah dengan kuat, atau meninggalkan membaca Fatihah suatu imam membacanya dengan sir, solatnya tidak batal, tetapi ia tidak digalakkan. Tengok rajuk dia tengok rujuk kitab di bawah. Saya pengarang lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i, memandangkan lafaz arahan dalam hadis apabila imam membaca, maka kamu semua diamlah, adalah tidak sahih. Ia adalah tambahan yang tidak mahfuz. Dalam hadis ini, maka diam itu tak ada, kecuali apa? Jadi kalau bagi pandangan Aurora ikut Syafi'i, imam baca Fatihah kita diam, bila dia baca surah kita baca Fatihah. Boleh jugalah. Tapi kalau kita nak ikut pada pandangan sembahyang zuhur, sembahyang subuh, sembahyang maghrib dan isyak, khususnya maghrib dengan isyak, satu rakaat itu kita baca. Yang dua itu kita ikut. Tengok. Itu boleh. Mereka mazhab Maliki dan Hanbali. Tetapi untuk rakaat zuhur, untuk asar ni, isyak dan ada 2 rakaat lagi kan, kita tak baca Fatihah pun tak apa. Dia tanggung. Tapi kalau ikut Syafi'i baca juga lah. Yang dua tu tak payah baca tak apa. Jadi kedua-dua kita gabungkan. Jadi dua-duanya betul.
Jadi pada peribadi pandangan pengarang ikut Syafi'i. Tapi kalau siapa yang ikut mazhab Hanafi ni macam mana? Kira dia ni Tak dia galak. dia tak Tak digalak. tapi dia tak bercanggah pula dengan ni ya, apa hadis Daraqutni ni. Dia tak jaga. Sahih juga. Jadi mazhab Hanbali dan mazhab Maliki dia ada dalil dia Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 204. Semua ditanggung oleh imam. Tapi bagi sembahyang zuhur, maghrib, subuh dan isya kita terima. Tapi surah zuhur asal macam mana? Bagi saya baca jugalah. Ya. Tapi kalau dia tak baca, dia pegang mazhab Maliki. Dia jawab tu hasut Maliki suruh. Dia kalau Zalik Maliki. Mazhab Hanafi kan dia tak baca. Malik Hanafi. Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah. Baik, berikutnya. Kalau kita tengok kitab ni pun sama. Kitab ni suatu kita baca bab Fatihah. Ni Fatihah ni banyak. Ada hadis ni. Dalamnya ada ni. Ni kalau kita ikut bab dihapuskan, maksudnya dimansuhkannya kewajipan membaca Fatihah di belakang imam pada sembahyang jahiriyah, mana zuhur, asar. Bukan. Pada maghrib, subuh dan isyak. Tapi wajib membaca Fatihah pada sembahyang siriyah. Dengan hari-hari berikut banyak hadis ni. Ya, makan dulu sikit. Makan sikit. Tak apa. Okey je boleh. Ya. Baik, berikutnya surat 94. Surah-surah khusus untuk solat fardu. Soalan. Adakah terdapat surah-surah khusus yang sunnah dibaca dalam solat fardu? Jawapan. Saya tidak menyumpai hadis yang menetapkan surah khusus untuk dibaca dalam solat fardu kecuali suratul Sajadah dan suratul Insan bagi solat subuh pada pagi Jumaat, dan suratul Jumaah dan suratul Munafiqun dalam solat Jumaat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarka'u fil jum'ati fi salatil fajr. Alam tanzilu sajada wa hal ata ala insan innu hin minal dahr." Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada hari Jumaat pada dalam solat fajar subuhlah dengan alif lam mim tanzilu suratul sajadah, dan hal ata ala al insan minhum minal dahri innum minal dahr. Suratul Insan, riwayat Al-Bukhari nombor hadis 851. Dan hadis daripada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil subhi yaumul jama'ati alam tanzil wa huwa ata wa fi jum'atin fi suratul jum'ah wa iza ja'aka munafiqun. Hadis ni riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, nombor hadis 1993. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca dalam solat subuh dari hari Jumaat alif lam mim tanzil dan al-ata, dan dalam suratul Jumaat dan hari Jumaat solat Jumaat baginda membaca suratul Jumaah dan wa idza ja'aka munafiqun. Itu pada hari Jumaat. Malam Jumaat baca suratul Sajadah dengan suratul Insan.
Dan Nabi bukanlah dia setiap minggu hari Jumaat tu, subuh Jumaat tu baca 2 surah ni. Dia sendiri suka surah lain. Dia tak nak jadikan masalah. Tak tetap lah. Tak tetap. Dia berkala saja. Terdapat juga hadis yang menganjurkan bacaan suratul A'la dan Al-Ghashiyah dalam solat Jumaat daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarka'u fil idaini wa fil jum'ati bisabbih isma rabbikal a'la wal ataka hadisul ghashiyah qala wa iza jutamat wa iza tama'al indu i'du wa juma'atu fil yawmin wahidin yaqra'u biha aidan. Rasulullah SAW biasa membaca pada solat Aidilfitri dan Aidil Adha serta solat Jumaat Sabbihisma rabbikal a'la, ini suratul A'la, dan hal ataka hadisul ghashiyah, suratul ghashiyah. Dia berkata siapa ni? Ini apa nama, Nu'man bin Bashir Rasulullah sabda kan, jika hari raya bertepatan dengan hari Jumaat, dibacakan kedua-dua surah tersebut pada kedua solat tersebut. Boleh faham? Kalau dia bertembung dengan hari Jumaat bertembung lah. hari raya. Hadis riwayat Muslim nombor hadis 2065. Bagi solat-solat sunat pula terdapat beberapa riwayat mengenainya. Ini kita cerita pasal apa yang berlaku pada orang kampung kita. Dia letak hari Senin surah ini, Maghrib dan Isyak, subuhnya tiga waktu tu dia meletak surah-surahnya dalam juz amma. Semua tu tak ada lagi. Boleh ke? Tak sama. Tapi bolehlah kita ambil ayat-ayat panjang dalam surah-surah tersebut? Boleh. Sebab Nabi, kalau ikut hadis, Nabi ada baca surah panjang dalam surah-surah yang panjang yang dalam dipanggil ta'wilah. Lupa nama istilah. Ambil daripada surah ni, Baqarah, Ali Imran, kan? Nisa, At-Taubah, Al-Ibrahim, Nuh, Ibrahim, Yusuf, dia ambil ayat tengah atau ayat ujung, dia ambil dalam pada 5 waktu kecuali zuhur asar. Tapi pada hari Jumaat Nabi suka baca surah pendek-pendek. Banyak segera. Artinya surah Jumaat, suratul Ghashiyah, kadang-kadang suratul Duha, tak salah. Tapi segi hadis yang kita baca ni semua ada hadis. Itu fardu lah. Bagi ada pun sunat. Bagi sembahyang sunat pula terdapat beberapa riwayat mengenai antaranya solat hari raya. Satu daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Uqbah anna Umar ibn al-Khattab sa'ala Aba Waqid al-Laythi makana yaqra'u bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil adha wal fitr, akan wal adha wal fitr, faqala kana yaqra'u fihima biqa wal qur'ani majidi wal qurabat thu sa'atun wan tashqa wal tashqal qamar. Fiha bihaq, bahwasanya Umar bin Al-Khattab pernah bertanya kepada Abu Walid Abu Waqid Al-Laythi, apa yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Adha dan Aidil Fitri. Dia menjawab, Abu Waqid Al-Laythi menjawab, pada hari raya tersebut baginda membaca suratul Qaf wal Qur'anil Majid. Mana? Bil Qaf wal Qur'anil Majid. Suratul Qaf
Dan iqtarabatis sa'atu wa insaqal qamar. Suratul Qamar. Riwayat Imam Muslim 2096. Inilah biasa yang dibaca pada sembahyang raya. Daripada Nu'man bin Bashir, dia berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarka'u fil iddaini wa fil jum'ati bisabbih ma rabbikal a'la wal ataka hadisul ghasyiyah. Ini kita baca dah kan. Rasulullah SAW biasa membaca pada solat Aidilfitri dan Aidiladha, serta solat Jumaat, Sabbi Rabbikal A'la, suratul A'la, dan Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah, suratul Ghasyiyah. Dia berkata jika hari raya bertepatan dengan hari Jumaat, dibacakan kedua-dua surat tersebut pada kedua-dua solat tersebut. Maksudnya pada hari raya itu pun dibaca surat yang sama. Hari itu hari Jumaat pun surat yang sama. Jadi ini riwayat Imam Muslim. Itu solat hari dua hari raya. Panjang ni, pada letih juga. Tak nak makan ubat dulu ke? Tangguh sekejap, sebab Boleh, saya boleh. letih juga ni. Boleh. Kita berhenti pada hadis solat witir. Nak makan dulu. Saya call kan? Faham. Saya kalau nak habiskan skor ni, Baik. sengaja lagi kita berhenti. 10 minit lagi. Baik. Solat witir. Daripada hadis ini daripada Abu Rahman bin Absa radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yarka'u fil witir bismi rabbihil a'la rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul wallahu ahad fa iza salam qala subhana malikul quddus subhana malikul quddus subhana malikul quddus rafa'a biha sautah. Hari ini orang tak ikut. Bila solat witir dia ada tasbih. Dia tak buat. Tasbih ya. Baginda membaca di dalam witir sabbih rabb bisabbi rabbika rabbana surah Al-A'la lah. Kemudian qul ya kafirun suratul kafirun dan qul Allahu ahad suratul ikhlas. Apabila memberi salam, habis sembahyang 3 rakaat ini ataupun 2 rakaat satu salam lagi 3. Ada 2 kali salam kan? Itu 3 witir, 3 rakaat witir dengan 2 salam. Ataupun 1 witir, 1 salam. Ada tak buat 3 rakaat 1 salam? Tak ada tahiyat awal kan? Ada, tapi ada nidah ni. Ini bukan daripada Aisyah. Tapi kalau tengok kitab yang saya baca, Salatul Mu'min, dia fadilat dia, kelebihan dia, rukun dia dan juga kafiah dia. Tebal tak tu, sah. Dia ulang tentang masalah sunat ni termasuk witir dengan beberapa riwayat lah, banyak riwayat. Baik. Kemudian lepas memberi salam, baginda membaca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus 3 kali. Subhanal Malikul Quddus, dalam keadaan baginda mengangkat suara ketika membaca. Hadis ini riwayat Muhammad dengan sanad sudah 2 kali cetak muadil. Kena tekan. Dah. Okey. Manakala membaca suratul Falaq dan suratul Nas, setelah membaca suratul Ikhlas dalam rakaat terakhir dalam solat witir terdapat dalam hadis. Maknanya kalau dibaca rakaat pertama suratul Fatihah, lepas Fatihah suratul A'la. Kemudian rakaat kedua suratul Kafirun, bagi salam. Dia bangun satu rakaat lagi dengan membaca Allahu Ahad, Allahu Falaq, Allahu Nas. Pun ada hadis. Namun ulama berbeza tentang hukumnya. Sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i dan Maliki menganjurkannya. Yang tadi saya cakap tadi. Ini kerana menurut mereka lafaz tambahan itu sahih dan ia termasuk dalam
Izajatul Siqah. Ini dalam kitab apa ni? Dalam kitab iaitu 126 tu. Kitab Imam Az-Zahabi, Tahqiq Tahqiq dalam Albani sifat solat Nabi ni. Pas saya. Boleh. Manakala mazhab Hanafi, mazhab Hanbali mengatakan lafaz tambahan suratul Falaq dan suratul Nas tidak sahih. Tengok ulama. Ini kalau mau fiqh dia ikut je, tapi kalau ulama hadis dia akan tengok kaji. Dia kaji sana, dia takhrij, dia check, tengok macam mana perawi dia macam mana. Maka dia penangan mazhab Hanbali, di mazhab Hanbali banyak hadis. Dia tolak sebab tak sahih. Ia adalah tambahan yang tidak terpelihara, tidak mahfuz. Ini kerana Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in menghukumkan mungkar bagi tambahan itu. Boleh tengok dalam kitab Tahqiq Al-Tahqiq. Tajuk yang sama Zahabi tadi, tapi Imam Ibn Hadi. Maka menurut mereka sunat untuk membaca surah Ikhlas sahaja pada rakaat yang ketiga. Yang hadis tadi lah. Ini tadi kita baca. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian saya kata pengarang, saya cenderung kepada mazhab Hanbali. Ini kerana perawi yang menambah lafaz suratul Falaq dan suratul Nas itu tidak kukuh, tidak begitu kukuh ingatan. Maka tambahan lafaz yang beliau bawa tidak diterima. Ini ulama hadis. Kalau Rora ni juga hadis. Tajuk tengoklah kan. Solat mudah lagi sunnah. Maka tambahan lafaz yang beliau bawa tidak diterima. Oleh itu Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in menghukumnya mungkar. Namun isu ini khilafiyah. Dia dianjurkan untuk berpegang berlapan nada dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita. Dia nak buat dua apa? Dua surah ni yang hadis. Kemudian rakaat yang ketiga untuk satu rakaat tu jadi witir 3 dengan 2 salam surah Al-Fatihah. Itu yang sahih. Yang ada surah Al-Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas ada tambahan 2 kan? Dia mungkar. Tapi kita lapan dada lah dengan beza pendapat ini. Tapi kalau dalam hadis yang sahihnya cuma baca Fatihah. Jadi tahun ni aku buat lah. Aku tak ikut yang 3 kan. Yang 3 kan. Allah Wahab, yang Falaq, yang Ayat. Tapi nampak tak salah dengan gaduh. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Ini cerita senang-senang. Khawatir ni. Okey. Kita habis tang 2 lagi tajuk Okey. Kita nak makan ubat batuk tu baru dia lega. Yalah. Solat 2 rakaat sebelum subuh. Daripada Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'u fil raka'ataini fajr kul ya ayyuhal kafirun wa kul wallahu ahad. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Nombor hadis 1723. Bahawa Rasulullah SAW biasa membaca dalam solat 2 rakaat sebelum subuh. Ba'diyah, kalau kan ba'diyah apa nama qalbiyah, qalbiyah ya. Iaitu suratul kafirun, qul ya al-kafirun dan qul huwallahu ahad. Itu saja. Jadi kelebihan ada lah. Baca sini panjang hadis lah. Tapi dia tak adalah menetapkan al-kafirun dengan ayat Ikhlas tu je kan. Tak wajib lah kan. Kalau kita baca surah pendek-pendek ni, kalau yang panjang-panjang, dia panggil surah Al-Mufassal. Itu surah panjang.
Baik. Kelebihan dia ada bab lain, tak ada sini. Itu subuh. 2 rakaat sebelum solat 2 rakaat selepas maghrib. Jadi sebelum subuh kan? Itu selepas maghrib. Jadi pada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Man ahsi ma sami'atu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarqa'u fi rak'ataini ba'da al-maghrib wa fi rak'ataini qabla salatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul Allahu ahad." Saya tidak dapat menghitung berapa seringnya saya mendengar Rasulullah SAW membaca dalam solat 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh qul ya al-kafirun dan qul Allahu ahad. Baik. Manakala menentukan bacaan surah khusus ketika solat duha, ulama berbeza pendapat tentang ini. Berikut perincian. Ini sunat duha lah. Baca khusus surah dalam solat duha ada beza pendapat, khilaf ulama. Sebagai ulama mazhab Syafi'i mengatakan disunatkan untuk membaca suratul Kafirun dan suratul Ikhlas. Ini dalam kitab Inatul Talibi, Imam Dimyati, guru Imam Nawawi. 2. Sebagai ulama mazhab Hanafi dan sebagai ulama Syafi'i mengatakan disunatkan untuk membaca suratul Syam dan suratul Duha. Dalam kitab At-Tahawi, Asyarul Tahawi. Ia berdasarkan kepada riwayat Uqbah bin Amir, "Sallu raka'ataini duha wa suratiha bisyamsi wa duhaha wa duha." Ya. Solatlah 2 rakaat duha dengan 2 surah. Bagi 2 rakaat ini iaitu Syamsi wa duhaha dan wa duha. Hadis ini terlalu dhaif. Nampak tu? Disebabkan 2 faktor. Pertama, perawi bernama Ibnu La'iyah adalah perawi dhaif. Ibnu La'iyah ni alim tapi dia dhaif sebab dia lupa kerana dia keliru. Panjang cerita. Mujashi bin Amir dalam hadis ini adalah perawi yang berdusta menurut Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in dan Ibnu Hibban. Manakala Al-Bukhari, Al-Uqayli dan Ibnu Adi mengatakan hadis ini mungkar. Bila mungkar, boleh pakailah. Oleh itu, Al-Munawi menilai hadis ini daif kerana kewujudan perawi bernama Mujashi ini dalam kitab Al-Taisi ini. Maka tidak ada hadis sahih yang menganjurkan bacaan khusus dalam solat duha. Bolehlah apa surah pun. Oleh itu, jika seseorang tidak membaca 2 surah ini dan membaca surah lain, maka ia menepati sunnah. Nampak? Kesimpulannya bagi penulis tak ada khususan. Ada khusus. Ada khusus lah. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan? Tak ada. Ada kita balik. Okey, baik. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah.